Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Muhammad Taufik bin Abdullah Zawawi, selaku pensyarah seni bina daripada Kolej Komuniti Sekamat 2. Jadi hari ini saya nak buat sedikit pembentangan berkenaan tentang di sebalik tabir proses pembikinan video AI bagi pertandingan idola. Jadi kami memilih subjek sejarah seni bina bagi untuk semester 3 bagi sijil teknologi seni bina, yang mana sejarah seni bina ni adalah merupakan satu subjek yang mendedahkan para pelajar kepada seni bina Asia, terutama sekali seni bina Melayu lah. Okay, jadi kami ambil peluang ni untuk menjadikan video AI ni sebagai set induksi bagi subjek ni. Okay, sebelum kita pergi kepada penggunaan secara teknikal dan perisian yang digunakan, proses pembikinan video ni bermula dengan storyboard. Okay, storyboard yang kami bincang bersama. Sebenarnya dia storyboard ni, awal larat ni sebenarnya, awal larat tu sebenarnya bermaksud nama ukiran pada rumah Melayu, lama. Jadi sebenarnya cerita awal larat ni dia adalah merupakan daripada cerita rakyat. Bermula tentang awal larat ni. Ada beberapa VCR, ada beberapa edisi berkenaan tentang awal larat ni. Yang pertamanya dia tentang lahirnya ukiran awal larat ni daripada seorang tukang ukir yang memang berbakat daripada kecil lagi. Jadi pada satu hari tu dia bermimpi seorang puteri tu dia bagi tahu bahawa dia kurniakan ukiran, dikatakan sebagai ukiran daripada langit ni, supaya ukiran ni diwariskan kepada anak cucu. Itulah cerita mitos dia lah. Dan lagi satu versi ni adalah yang guru saya sampaikan, Allahyarham Encik Abdul Razak, pensyarah daripada UTM Skudai. Cerita dia bermula daripada seorang tukang ukir yang pergi belajarlah, pergi berguru tentang kemahiran ukir ni. Jadi setelah tamat dia belajar tu, guru dia bagi satu kotak. Pesanan guru dia, nanti bila dah balik, naik sampan dan sebagainya, sampai atas darat baru buka. Tapi nak dijadikan cerita, sebab dia punya tak sabarnya, jadi dia buka kotak tu masa dalam perjalanan dalam sampan ni lah, atas sampan ni lah, tengah sungai tu. Jadi dalam kotak tu dia keluar macam kepulan awan ataupun asap lah. Jadi bila dia dah keluar macam tu, jadi asap tu dia bergerak, dia berputar dan dia menghilang. Jadi pada seni putaran pergerakan asap atau awan tu, dia menjadi inspirasi pada tukang ukir tu untuk mengukir awan larat tu sendirilah. So dia saya rasa satu cerita yang menarik. Kalau satu cerita yang menarik yang maknanya unik dan ada nilai-nilai mistik sedikit. Jadi kami sekumpulan memilih ni lah, tentang ukiran cerita awal larat ni sebagai set induksi bagi subjek ini. Okay, cumanya untuk set induksi yang kami buat ni, saya cuba
menerapkan nilai-nilai tentang kekeluargaan, nilai kasih sayang dalam cerita ni. Ada beberapa scene mistik, mimpi dan sebagainya, tapi fokus dia adalah penampakan tentang nilai kekeluargaan lah. Okay. So kita tengok ni adalah antara hasil storyboard yang telah dibuat. Okay. So temanya dia melibatkan dua karakter, seorang ayah, itu tukang ukir, dan anak dia. Okay. So untuk video ni menggunakan gaya visual yang sinematik, antara gelap, antara cahaya-cahaya gold macam tu. Okay. Penggunaan muzik Melayu, instrumental lah, lebih kepada bunyi muzik instrumental. Okay. Ini adalah antara plot cerita dia. Okay. Plot cerita dia. Starting dengan gambar kampungan. Okay. So dia proses dia macam tu lah. Ini pada plot cerita dia. Okay. Okay. Dan seterusnya lah. Ini antara hasil storyboard yang saya dah hasilkan sebelum masuk pada stage untuk pembikinan video animasi itu sendiri. Okay. Okay, next kita tengok kepada perisian yang digunakan. Okay. Okay, untuk menghasilkan gambar dan juga video ni, paling penting saya rasa dalam AI ni adalah prompt ataupun arahan. Jadi untuk menghasilkan prompt yang dan gambar dan selari dengan video tu, saya menggunakan bantuan satu platform AI iaitu ChatGPT. Okay, ini adalah contoh dia. Okay, ini. Okay. Okay. So, okay, image prompt untuk cinematography. Okay, ini. Okay, so ChatGPT ni banyak membantulah dalam penghasilan prompt, terutamanya prompt untuk video, gambar dan juga video lah. So kita gunakan bantuan ChatGPT. Okay, daripada hasil prompt ni yang kita dapat ni, okay, sebanyaklah kita gunakan, termasuk juga dalam proses maknanya pembikinan skrip pun kita ada juga melibatkan penggunaan ChatGPT juga. Okay. Next, proses prompt ni, so saya menggunakan satu perisian Google, okay, Google Labs yang dipanggil sebagai Whisk. Okay, Whisk. Okay, ini adalah Whisk. Okay. Okay, kenapa saya milih Whisk? Salah satu sebab dia adalah data dan juga model bagi muka dan juga karakter orang Melayu ni dia ada banyak. Itu kelebihan dia. Nak banding dengan perisian AI yang lain, contohnya macam Kling, TensorRT dan sebagainya, saya melihat Google Lab ni ataupun Whisk ni, dia mempunyai data model orang Melayu yang banyak. Dari segi pakaian, dari segi muka, dari segi maknanya kebudayaan, dari segi reka bentuk rumah, seni ukir dan sebagainya, dia mempunyai banyak data. So saya memilih perisian Whisk ni untuk membantu saya untuk mencipta image. Okay, ini antara yang telah beberapa projek yang telah dihasilkan dalam awan larat ni. Okay, kita buka satu check. Saya tengok yang ni. Okay, ini antara gambar-gambar yang telah dihasilkan dalam Whisk ni. Okay. Okay, so perisian Whisk ni dia menggunakan data model Imagen 4. Okay, daripada Imagen 4. Dan antara kelebihan dalam Whisk ni, dia juga boleh anime, maknanya dia boleh jadikan dia sebagai video.
Okay, video So ni adalah bahagian prompt yang perlu diisi. Cuma video yang model data video yang digunakan dia menggunakan model VEO2. So maknanya dia cuma ada animasi sajalah. So dia tak ada libatkan sound effect dan sebagainya. Okay, berbanding VEO3. So VEO2 dia cuma hasilkan animasi saja. Okay, cuma kelebihannya di Wiz ni, VEO2 ni dia render, maknanya dia generate video tu dalam masa yang sangat singkat. Saya kira mungkin antara 2 minit, 1 hingga 2 minit. So tu memudahkan kerja lah, mempercepatkan masa. Okay, so untuk video memang saya gunakan perisian yang sama iaitu Wiz. Okay, ni contoh kita tengok video yang telah dihasilkan. Kita tengok video. Okay, ni contoh dia. Okay, so dari segi motion dan juga realistik tu memang VO2 ni memang setakat ni pada saya nice lah. Okay, nice sangat lah. Okay, ni contoh dia. Okay, so realistik dan dia punya motion dia saya rasa mungkin dalam 60 FPS juga. Okay, itu adalah dari segi pembikinan daripada gambar dan juga daripada prompt gambar dan juga video. Okay, dan seterusnya untuk bunyi. Okay, untuk bunyi dan juga sound effect. Bunyi, sound effect dan juga voice over. Okay, sebab dalam video PDP ni kita tak gunakan lip sync. Saya cuma gunakan voice over. So dia lebih kepada penceritaan lah. Okay, so saya gunakan 11 Labs dekat sini, 11 Lab. Okay, sini adalah ni 11 Lab lah. Okay, dan saya menggunakan 3 ton suara. Okay, 3 jenis ton suara untuk projek saya ni. Yang pertama, 2 ton suara. Yang pertama ni adalah touch, yang kedua ni ada blondie. So, Lily found a lost star in her garden. समय की धारा निरंतर बह. Okay, so teknik apa yang saya gunakan? Saya gunakan voice changer. Okay, voice changer. So kami akan rekod suara. Daripada suara yang dapat ni, so kita akan tukar pada suara ni lah. So ini untuk suara kanak-kanak saya guna yang ni. Untuk suara pencerita, storyteller tu saya gunakan touch ni lah. Itu untuk voice over. Okay, dalam video ni juga melibatkan music. So untuk music, kami menggunakan Suno, perisian Suno. Okay, ini adalah perisian Suno. Okay, perisian Suno, dan kami hanya menggunakan jenis instrumental kat sini. Okay, kategori instrumental, maknanya dia tak libatkan lirik lah, cuma bunyi alatan muzik sahaja. Okay, saya rasa dalam antara cabaran dalam menghasilkan video PDP ni adalah dalam menghasilkan muzik yang bertemakan Melayu. Sebab saya mungkin data tu agak kurang untuk muzik ni, sebab hasil bila kita letak, walaupun kita letak jenis-jenis muzik Melayu tradisional, tetapi masih nak dapatkan 100% Melayu punya style tu agak sukar lah. Dia lebih more on kepada Asia, mungkin lebih kepada Chinese punya music. Tapi ada beberapa lah yang maknanya okey lah, yang lepas kita orang generate ni antaranya. So kalau tengok ni, okay, so ini dia ni gunakan gamelan, violin, angklung, epic soundtrack dan juga traditional. So ni adalah music
yang kita gunakan dalam kita punya video lah. Okey, ni pun sama juga. Ni adalah untuk muzik intro. Dua instrumental ni adalah yang main music lah dalam Okay. So dan perisian akhir sekali yang kami gunakan, yang saya gunakan adalah Filmora, perisian untuk editing video. Okay, ini adalah untuk editing video. Kat sini kombinasi video-video AI, music, teks, skrip, skrip dan juga voice over lah. So saya gabungkan semua dalam Filmora ni untuk jadikan sebagai satu video lah. Okay, so kalau kita tengok ni, bahagian dia punya audio dia. Audio. So ni adalah collection video AI yang kita dah generate tu. Ini adalah teks. Ini adalah logo polisi SIM. Okay, so kalau kita start. Setiap ukiran bukan sekadar hiasan. Ia adalah doa yang dipahat dengan kasih dari hati turun ke tangan. Okey, itu sahaja perkongsian tentang pembikinan video PDP Idola bagi subjek sejarah seni bina. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya kepada rakan-rakan kru produksi, Encik Azmi, Puan Hadiza, Puan Noh Hafizai, Encik Salina. Tak lupa juga kepada Ketua Unit bagi Pembelajaran Digital, Puan Suhaili binti Daud, kepada pengaras subjek sejarah seni bina ni, Encik Airu, dan juga khususnya kepada mentor saya yang Tuan Haji Azizan dan juga Puan Mel. So itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.